Okey, jom kita mulakan. Bayangkan satu kisah epik, bermula dengan pengkhianatan yang paling kejam dan berakhir dengan kejayaan yang luar biasa. Dalam sesi penerangan kali ini, kita akan kupas satu karya agung dari Al-Quran, diceritakan secara kronologi dari awal sampai habis. Kita akan selami tafsir surah Yusuf menurut Ibnu Katsir. Ia bukan sekadar cerita biasa tau. Ini adalah satu perjalanan mendalam tentang ujian, tahap kesabaran yang paling tinggi dan erti pemaafan yang sebenar. Memang epik habis. Jom kita tengok macam mana kisah ni bermula. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu konteks dia. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, surah ni diturunkan pada waktu yang sangat spesifik dan cukup berat. Ia diturunkan pada tahun yang dikenali sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Waktu ni Nabi Muhammad SAW baru je kehilangan dua insan paling penting dalam hidup baginda. Isteri tercinta Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Jadi surah ni turun ibarat satu pelukan rohani, satu penghiburan terus dari Tuhan untuk beritahu yang walau segelap mana pun ujian tu, cahaya kejayaan pasti akan menyusul. Jadi, ini persoalan utama kita hari ini. Macam mana sebuah kisah yang penuh dengan pengkhianatan darah daging sendiri, dibuang jauh dan dipenjarakan tanpa bukti, boleh bertukar menjadi simbol harapan yang paling agung dalam sejarah manusia. Untuk jawab soalan ni, kita kena telusuri perjalanan wira kita ni. Kita masuk ke fasa pertama. Permulaan ujian, mimpi, hasad dengki dan perigi gelap. Segala-galanya tak bermula dengan pergaduhan tau, tapi dengan satu mimpi indah pada waktu malam. Mimpi yang, tanpa disangka-sangka, mencetuskan cemburu yang bau mawat. Cuba bayangkan, Yusuf yang masih kanak-kanak waktu tu beritahu bapanya, Nabi Yaqub, yang dia nampak 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ibnu Katsir perincikan benda ni dengan cantik. Bintang-bintang tu mewakili abang-abangnya, manakala matahari dan bulan tu ibu bapanya. Nabi Yaqub terus tangkap apa maksud mimpi tu. Baginda tahu Allah janjikan kedudukan yang sangat tinggi untuk Yusuf. Tapi pada masa yang sama, baginda bagi amaran keras. Jangan sesekali cerita mimpi ni ke abang-abang yang lain. Sebab syaitan sentiasa cari jalan untuk cucuk jarum hasad dengki. Kat sini, kita boleh nampak satu kontras yang sangat ketara. Di satu pihak, kita ada rancangan manusia. Abang-abang Yusuf ni, diorang dah buta dengan cemburu. Diorang rancang nak hapuskan Yusuf, campak dia dalam perigi buta yang gelap, lepas tu balik bawa baju Yusuf yang dilumurkan dengan darah palsu. Tapi, di pihak yang satu lagi, kita ada ketetapan Allah. Ibnu Katsir tekankan poin ni. Manusia merancanglah strok mana pun, perancangan Allah tetap nak angkat darjat Yusuf. Bayangkan, pembohongan diorang terkantoi macam tu je sebab baju yang diorang bawa tu langsung tak koyak. Mana logik kena bahan binatang buas tapi baju tu elok je kan? Dan bila Nabi Yaqub dapat baju tu, kat sinilah kita jumpa teras emosi kisah ni. Hatinya hancur berkecai, tapi apa respons baginda? Baginda pamerkan sabrun jamil. Apa tu sabrun jamil? Ia bermaksud kesabaran yang indah. Maksudnya, sabar tanpa panik, tak merintih atau mengeluh langsung dekat manusia, tapi letak pergantungan 100% pada pertolongan Allah. Ini memang satu standard kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Seterusnya, kita beralih ke fasa getir, godaan di istana dan kegelapan penjara. Okey, lepas diselamatkan dari perigi tu, Yusuf dijual murah je sebagai hamba dan dibawa ke Mesir. Bila dah besar, dia jadi seorang pemuda yang sangat kacak. Dan kat istana Menteri Mesir, Al-Aziz, bermulalah ujian watak yang jauh lebih bahaya dari ancaman fizikal. Yusuf diuji dengan godaan maha hebat oleh isteri menteri tu sendiri. Dalam keadaan yang sangat mendesak macam tu, apa senjata Yusuf? Dia sebut, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini perisai mutlak dia. Dan kebenaran terbukti lagi melalui bukti fizikal. Baju Yusuf koyak kat bahagian belakang. Maksudnya jelas, dia tengah melarikan diri untuk selamatkan diri. Bukan dia yang menyerang. Walaupun dah terbukti tak bersalah, fitnah dari wanita-wanita elit kat kota tu tak berhenti. Jadi, Yusuf buat satu keputusan yang memang mengejutkan kita. Dia secara rela hati pilih untuk duduk dalam penjara. Ya, dia rela masuk sel yang gelap berbanding tunduk dan tewas pada maksiat. Ibnu Katsir highlight benda ni. Yusuf tak biarkan persekitaran rosakkan diri dia. Sebaliknya, dia tukar penjara tu jadi pusat dakwah tauhid yang sangat aktif. Dia pegang kukuh prinsip dia walau apa pun terjadi. Bila kita tengok balik, perjalanan ni bukan sekadar sejarah tau. Ia adalah satu roller coaster emosi dan fizikal yang sangat ekstrim. Dari kesejukan dasar perigi, jadi hamba di negara asing, naik ke istana yang mewah, jatuh balik ke dalam penjara sebelum akhirnya dia bersedia untuk pegang jawatan perbendaharaan negara. Setiap fasa ni sebenarnya tapak persediaan untuk bina watak wira kita ni. Sekarang, kita masuk fasa kebangkitan, mimpi raja dan penyelamatan Mesir.
Titik tolak kebangkitan ni bermula dengan satu mimpi pelik Raja Mesir. Raja bermimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Semua pakar kat istana pening kepala, tak ada siapa boleh tafsir. Tapi Yusuf yang masih duduk dalam penjara tu bagi tafsiran yang sangat tepat. Mesir akan lalui 7 tahun kemakmuran yang luar biasa. Tapi lepas tu akan disusuli dengan 7 tahun kemarau kelaparan yang sangat teruk. Kat sini kita nampak betapa praktikalnya kebijaksanaan Yusuf. Dia bukan setakat tafsir mimpi tu je, dia siap bagi terus plan pemulihan ekonomi secara terperinci. Maksimalkan hasil tuai waktu tengah makmur, simpan gandum tu sekali dengan tangkainya supaya tahan lama dan tak rosak, lepas tu buat catuan ketat bila kemarau sampai. Raja punya terpegun dengan solusi ni, terus Yusuf ditawarkan jawatan bendahara Mesir. Tapi Yusuf tegas, dia tak akan terima jawatan tu selagi nama dia tak dibersihkan sepenuhnya dari segala fitnah kes godaan dulu. Akhirnya kita sampai ke kemuncak kisah, pertemuan, ujian dan pemaafan mutlak. Kemarau yang Yusuf ramalkan tu bukan je pukul Mesir, tapi menular sampai ke Palestin. Dan situasi ini memaksa abang-abang yang hianat dia dulu datang menapak terus ke kaki takhtanya untuk minta bantuan makanan. Sekarang, cuba anda letak diri anda kat tempat Yusuf. Orang yang aniaya anda, campak anda dalam perigi, yang pisahkan anda dari ayah bertahun-tahun lamanya, sekarang berdiri kat depan anda mengemis makanan. Dan dorang langsung tak cam muka anda. Dengan kuasa mutlak kat tanya Yusuf sekarang ni, adakah dia akan balas dendam? Yusuf kenal dorang dari awal lagi. Jadi dia jalankan satu siri ujian. Antaranya, dirancang supaya piala raja diletakkan dalam guni adik kesayangannya, Bunyamin. Ibnu Kathir jelaskan dengan sangat teliti bahagian ni. Ini bukan Yusuf nak kenakan dorang balik atau berniat jahat, bukan. Sebaliknya, ini adalah rancangan yang diilhamkan oleh wahyu untuk wujudkan rasa penyesalan yang betul-betul ikhlas dalam hati abang-abangnya dan akhirnya satukan semula keluarga tu dengan terhormat. Ini poin yang paling penting dan jujurnya ayat yang paling menyentuh hati dalam seluruh surah ni. Bila tiba masa Yusuf dedahkan identiti dia, dia tak marah. Dia tak ungkit kisah lama. Dia cuma cakap, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Terkesima, kan? Ini adalah pemaafan yang mutlak, pemaafan tanpa syarat, satu akhlak yang sangat agung. Penamat cerita ni memang rasa macam tengok filem. Kalau dulu sehelai baju yang dilumur darah palsu bawa kesedihan sampai buat mata Nabi Yaqub buta, kini baju Yusuf dari Mesir disapukan ke wajah bapanya dan terus penglihatan baginda pulih sepenuhnya. Dan bila seluruh keluarga tu berhijrah dan sampai ke Mesir, dorang semua sujud hormat kepada Yusuf. Tepat menyempurnakan mimpi bintang, matahari dan bulan yang kita bincangkan awal-awal kisah tadi. Sekarang kita masuk ke bahagian kesimpulan, ibrah dan pengajaran daripada kisah yang paling baik ini. Kita dah lalui satu perjalanan kisah yang cukup panjang. Kalau anda perlu ingat 3 perkara je dari sesi hari ini, ingat rumusan ni. Pertama, rancangan jahat manusia takkan mampu kalahkan ketetapan Allah. Plot abang-abang Yusuf tu sebenarnya lorong yang Allah guna untuk angkat darjat dia. Kedua, pertolongan ilahi itu sentiasa datang package dengan sabrun jamil, sabar yang cantik tanpa putus asa. Dan ketiga, kalau kita jaga kesucian diri dan tolak maksiat, Allah pasti akan ganti dengan kemuliaan di dunia dan akhirat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dalam hidup kita ni, kita pasti akan lalui fasa perigi dan penjara kita sendiri, saat di mana kita rasa keseorangan, diuji atau tak dihargai. Bila detik itu tiba, adakah kita akan mengalah dan mengeluh, atau adakah kita akan praktiskan sabrun jamil kita sendiri dengan yakin yang Allah sedang menyusun kisah kejayaan kita yang seterusnya? Fikir-fikirkan, terima kasih kerana luangkan masa bersama saya hari ini. Terus belajar, teruskan merenung dan kita jumpa lagi di sesi penerangan yang akan datang.